Okey, untuk sesi belah petang ni kita special sikit. Kita special sikit. Ular tadi dah tak ada dah. Jadi belah petang ni air dia tak surut lagi, dia bertahan lagi. Jadi petang ni kita ada Zul, ada Rahim. Jadi kita orang hari ni target sebab tadi kita tambah, kita ubah. Kita nak tengok dan juga berjalan-jalan saja jalanlah. Mungkin esok dah nak cabut dah. Jadi sepatah ada cuti, jadi Raja Baru cakap je lah join. Jadi dia orang ajak pergi juga. Dia kan nak pergi malas lagi tapi apa, hari ni kalau sempat kan Raja Baru rakam pakai drone. Okey, jom, jangan lupa like dan subscribe channel Raja Baru. Okey, jaring yang kita alih pergi tadi. Jaring ni yang dapat bleeder pergi tadi. Oh, Rahim. Ha? Sangkut? Sangkut body can ke? Oh, sangkut body bukan duri tu. Oh, tak. Dah, nak kan ikan kau hobi rupanya puluh. Are betul. Ini kau pasang mana? Sini ah. Sini. Sama je. Dia tak cair lagi. Air tu dia pasang dengan Raja Baung tu. Tapi tak apa ke? Upah pagi esok ada. Apa ni? Tajuk rumah tu kuali. Semalam kita pasang kat alam tu ni. Kat alam tu. Penuh kat puluh. Apa kita tebik. Dia sektor. Sebab tengok air laju malah. Oh, dah tak laju dah. Jadi jaring pertama ni kosong lagi. Kita nak buka berada ni. Tak ada lagi. Tapi jangan bimbang, jangan khawatir. Pagi esok dia boleh bagi beli dia lagi. Pagi esok dia boleh bagi tinggalan. Lawa kita ni. Lawa sungguh. Naik balik. Ya, naik balik. Percaya dia cakap kau air ni naik balik. Ini memang spot dah ni. Pasang pergi tadi. Tapi yelah, ada tak ada beberapa petang ni. Oh, terangkat. Apa pocong tu? Tak tahu. Ikan besar dia tak? Rasa kau arus agak je. Yalah, ikan besar tu. Ikan besar pusing tu. Dia terpusing. Habis makan benda. Aduh. Habis benda dah. Aduh. Bau lagi yok. Makan dia benda. Sayang. Merah ni. Habis. Turun. Besar lah tu. Ini rezeki merah dulu. Sampai ha. Ikan benda. Jangan tahu dah lah. Benda dah. Okey. Lembah ah. Ni lembah eh. Alright. Pakai benda lah. Jadi hari ni saya jadi driver saja. Assistant. Keli pun tak ada kat sini, Ray. Ikan paya pun tak ada dapat ni. Jaring tu, ikan paya dia tu. Cari ala dapat paya lah. Ada tempat nak bincang. Tak payah, air naik lagi. Jangkakan, air naik lagi. Tak ada kita. Beginilah nasi. Beginilah nasi. Macam tu pun dah
Mantap. Inilah nasi. Okey. Tu semalam tak ada nak bela dah yang hujung tu. Ajak otak dah bela, kau nak bela. Bawa ke atas nanti lah. Naik ke atas. Jadi orang tengok orang belakang ni. Oh, belah sana dia angkat dah. Oh, orang belakang. Hebat tak hebat orang belakang tu. Hebat tak hebat orang belakang tu buat kerja. Patut dia pun cakap tak ada tadi tak? Menggeling kepala pula ke? Okey, jari ni sebenarnya kita alih tadi. Hidup kat dalam kita tadi. Jadi kita alih buat keluar. Ada. Kaciwan. Tapi nampak gayanya Kaciwan. kecewa lagi. Nampak lawa-lawa tak ada. Sampah tak ada lawa. Tapi tak fikir. Nampak lawa. Sampah tak ada. Sunyi, sepi. Ayah ada ikan kena makan pula lah. Ada ikan kena makan pula. Tak ada. Ini ucap paku pelawar ni. Pelawar lu. Kalau esok lusa hujan ni ambil ucap paku lawar ni. Kita ada. Kita tengok boatman kita buat kerja. Hari ni layan ke boatman lah buat kerja. Nak lay. Belum lagi, belum lagi. Berhenti dengan jaring. Okey, ni satu lagi tadi yang baru kita alih dan kita pasang. Tapi jari ni jari kecil lah. Jari 2 inci. Jari yang last kali kita pasang. Dengan harapan lah, dengan harapan ada. Dia tak ada hasil lagi ni. Oh, bersih? Oi, 2 inci pun tak ada. Bersih? Bersih? 2 inci pun tak ada. Oh, petang ni. Mantau. Mantau. Gila dah. 2 inci pun tak ada. Makan angin. Makan angin betul hari ni. Petang ni makan angin. Tinggal 2 lagi tu 2 lagi. Naik macam Saja tengok belakang dia. Oh. Memang mantap. yang bayar dulu pun nak kena juga ni lah. Yang ni daripada pagi tadi tak dapat asing. Yang ada 2 ni. Kalau tak ada juga petang ni, pagi petang tak ada. Petang ni pun tak ada. Petang pun tak ada. Petang pun tak ada. Belum patih lah rumah tu. Bisa jari ni. Dia nak angkat. Kat ni lah. Ni lah. Petang ni. Angkat kita ubah tempat lain. Besok 3 satu. Ubah jari ni dengan harapan esok adalah hasil.
Bukan. Alright. Jalan. Jalan je. Orang yang sangkut kat situ. Ya. Ini jaring kita yang tahi. Jaring kita yang tahi. Tapi itulah. Ada asyik tapi kena makan di benda. Ayat pedak tu. Dia boleh ya. Ha? Oh tu ah. Besar lubang. Asyik lah bu. Tak ada lah. Tak ada rezeki. Elek tak ni? Zero. Wih. Zero. Kosong ke hari ni, weh? Kosong. Kosong. Kosong hari ni. Tang ni kosong. Awak punya jaring kat tu botol tu. Jadinya kita warakkan pagi esok lah. Kalau ada. Tapi mungkin esok air naik lagi. Naik semula. Jadi kita mana dah? Oh, pokok. Jadi kita tak ada apalah. Kita baliklah dengan harapan yang harapan yang hampa sekali. Okey. Kita tengoklah geng-geng bawah tu kok ada hasil. Tak nak. Lawa. Awan something ya. Dia awan something lawa awan tu. Kita ada sesuatu yang menarik. Wow, ikan ubi. Mantap. Seekor tadi. Oh, kilo ada kot. Ada seekor. Kena makan pula. Okey, lalu macam dia. Bawah dia. Tahu. Banyak ni jaring boy? Habis dah. Air naik ni. Ya. Mapak banyak sampah atas tu. Macam ni. Masih menunjukkan hasil. What? Yo. Sabar. Tak nak ah. Tak nak ah. Dia, awak square. Tak ada. Biasa nak rokok. Nak rokok ke? Oh. Habis makan benda lah. Yalah, orang Jawa nak rasa. Tempat bodoh telur tu. Mana dia? Boleh lah. Lapan Jawa. Lapan Jawa. Jawa. Rekor tak ada. Ni tempat bodoh ya, tempat yang lawa ni tak ada. Memang lah tu. Banyak telur tepi yang tanah tu. Tempat cerdik dia tahu. Ha? Tempat cerdik dia cerdik. Itulah. Jatuh je kena makan. Ha? Kena makan ni. Macam mana, Rek? Pegang kot. Ikan apa? Macam mana ni? Patik, patik. Ha? Patik. Patik. Rai, jom saya dapat patik tu. Patik. Besar sangat ya. Patik mutat. Besar sangat. Ni kau nak cari terkalai ni. Ya. Ini. Apa yang pagi esok kau tengok kan? Pagi esok kau tengok kan? Nak pegang. Mana dah tu?